Anak aku 3 beradik, seorang UUM. Dah hak tengah Universiti Petronas. Dah hak busu dah ni Lincoln. Oh, hebat. Mak mati 3 orang degree. Dah boleh nak baca Quran. Dah boleh nak urus mayat mak, dah reti. Suruh tu imam. Dah lewat benda. Aik, degree kan? Dah reti lewat benda. Oh, ni tak belajar tu. Kat universiti tak belajar bab-bab ayat. Padang ke mukamu? Nak, mu bela daripada kecil. Dah boleh urus jenazah mu, dah pandai. Tak pandai. Bayangkan seorang anak yang memandikan ayah. Orang lain dia tak kira yang nak bagi mandi jenazah. Dia bagi mandi je, bukan ahli keluarga dia. Ayam tu dia sumbat dalam hidung pun mana siapa nak tahu. Dia bagi mandi, dia korek telinga ikut dan dia buat lagu tu, hidung dia pusing buat 360 darjah, memang dia kira. Tapi kalau yang buat tu anak, macam mana dia sapu badan ayah dia? Macam mana dia sapu badan mak dia? Andai kata badan mak dengan ayah dia ada aib, kalau orang lain dia bukan kira, 2 tahun larat lah dia tak cerita ke orang. Masuk 3 tahun, ingat lagi dah arwah 3 tahun lah tu kita bagi mandi. Allahuakbar. Dia mula manusia. Kalau anak yang bagi mandi, aib ibu bapa tutup di situ saja. Bayangkan anak tu pula kapan mak dia. Macam mana dia tarik baju dia, susun elok-elok, dia rapatkan ikatan yang lawa-lawa. Pasal itu mak dia. Kalau orang lain yang duk buat jenazah, practice make perfect. Tarik macam tu je. Kain kafan tu dia pegang macam nak buat kain cadar. Dia bukan kira. Nak salahkan dia, tak boleh, tu bukan keluarga dia. Kita minta tolong dia. Tapi kalau anak pun, siapa solat jenazah jadi imam? Kata ulama fiqh, yang afdal jadi imam solat jenazah anak si mati, bukan tu imam. Nah, dan ni sekarang benda berlaku. Dah pandai. Dah pandai benda matematik. Nampak sains, nak tu pandai. Situ kita telah rugi. Nampak? Adakah anak yang ada hari ini mereka yang akan beratur berbaris untuk memandikan kita? Diakah yang akan memakaikan kafan kepada kita? Diakah yang akan menyemayang dan jadi imam kepada kita? Kalau belum, tolong pastikan. Sebab semua orang akan mati. Jadi bila sebut macam tu, wahai ibu bapa, kalau hari ini anak-anak nampak agama itu kecil, itu adalah tanggungjawab ibu bapa untuk bagi dia nampak besar. Anak yang mengenang jasa ibu bapa, yang membalas budi, ialah anak yang boleh beri manfaat pada ibu bapa setelah ibu bapa meninggal dunia. Mati mak, jangan awak ganai. Kita tak tahu, kita tanya JKK. 8 beradik dah reti nak buat mana, kaki nak ngadak mana, kaki ngadak mana, mak mati dah kaki ngadak mana. Rasa ngadak ni kok matahari naik. Ya ke? Rasa matahari jatuh. Mana kata ni ngadak tu rasa kaki. Dah nanti kat ni bala tak tahu. Bodoh 8 orang anak dia macam beruk hok duduk naiknya. Tak reti nak buat juga. Faham? Kalau mengaji jangan. Tengok lalu kereta sport belakang tulis, nak Universiti Sains Malaysia. Hebat. Bawa kancing. Stiker Universiti Sains. Cabut dah pula, tepek pula dengan nasi. Lalu sebuah lagi, University of Colorado. Jauh Colorado, atas pada Pulau Pinang ni. Nampak? Viva. Hebat. Lalu sebuah lagi, University of South Mexico. Hebat ni. Tu pula wajar. Faham? Hukum agama tak reti. Sia-sia mu terbang berpuluh-puluh, nak ribu-ribu kilometer belajar universiti, degree master PhD, bab agama mu tak reti. Siapa saja yang tak reti bab agama, dialah orang yang bodoh. Nabi kata, nampak? Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak hanyalah orang yang lihat kekurangan diri dan dia bersedia atau menyediakan amalan-amalan untuk menolong dia selepas dia mati. Bayang pula anak jadi imam semayang.
takbir dia 4 rakaat tu, dia yang kat masjid. Saya abang serius, semua orang pengalaman benda ni. Pipi nak semayang, tutup imam dia tak kira dah orang beratur ke tak, walaupun adab ni sepatutnya dia kata kena abang ni jenazah lelaki perempuan duduk lah apa semua kena ada, berbaris dia tunggu semua clear. Dia kira lepas ni ada jenazah lain lagi dia nak pergi, lepas ni dia ada. Kalau anak dia yang duduk, bila dia pegang dia tanya apa semua pandang dengan ayah saya. Kalau orang lain dia kata apa kamu pandang dengan ini mayat. Kalau anak pegang, apa tuan-tuan pandang dengan ayah saya? Orang ambil remeh benda ni sebab orang kata ada orang tolong buat. Tapi saya tanya, kalau anak tu jadi imam, masa dia angkat tangan dia doa kat mak dia, kita semua yang kat belakang jenazah tu amin. Agak-agak anak tu nak doa berapa lama, saya tanya? Ayat mata bercerau, nangis, tolonglah letak ayah. Takkanlah anak dalam keadaan macam tu Allah nak tolak doa dia? Mustahil Allah yang maha pemurah lagi maha kasihan ni dia nak tolak doa macam ni. Tapi saya tanya, kita yang ada dalam ni, yang ada dalam rumah kita lah ni, mereka kan yang nak bagi mandi kita? Ada nampak gaya tu ada tak dia nak bagi mandi kita? Ataupun dia terus call orang ni, ayah aku dah selesai dah ni, aku duk taram dia punya Ferrari dia ni, aku punya peluang. Masa buat turun ke kubur, dia duduk atas, dia duduk tengok orang buat turun, jaga kepala, jaga dia duduk. Kalau anak yang buat turun sendiri, rasa macam mana dia nak letak ayah dia masuk dalam liang? Cuma rasa benda tu. Macam mana dia nak masuk ayah dia? Orang ni ambil tanah ni, tu dia. Tahu lagu tu dia. Kalau dia buat turun kat mak dia, macam mana agak-agak dia tarik tanah? Agak-agak lah. Dia tarik turun seroi, tepi tu dia letak. Macam sungguh-sungguh dia nak bagi mak dia tidur dalam kubur. Ada tak yang dalam rumah kita tu yang nak buat benda tu? Esok bila kita tak ada. Andai kata tiada, masih belum terlambat. Sebab tu buat program macam ni untuk timbul kesedaran, kita buat balik bagi ada balik. Belum terlambat. Nabi tak pernah ajak kita terlambat. Kalau esok kiamat ada benih, tanam benih, Nabi suruh. Kalau dah tahu esok kiamat ada benih dalam tangan, tanam dulu benih tu, tak ada masalah. Kiamat mai tak ada masalah. Nabi tak pernah ajak kita terlambat. Dah salah belajar ilmu dunia, dah salah. Mu nak buat diploma ke, master ke, degree ke, PhD, tak ada salah. Yang salah mu meninggalkan belajar ilmu agama. Ilmu agama untuk selamat di akhirat, ilmu dunia untuk senang di dunia. Belum tentu senang, tapi ada kata boleh senang. Maka kita duduk di dalam dunia dua, kita kena ada. Nabi kata man arada, kata Imam Syafi'i, man arada di dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilmi juga. Siapa nak kesenangan dalam dunia, kena ada ilmu dalam dunia. Siapa nak senang akhirat, kena ada ilmu. Nampak? Jadi dua ilmu kena cari di dalam dunia.